Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Good morning. This is your Captain Tol speaking. Alamak. Mesti ada yang rindu kan. Sebenarnya yang lepas-lepas ada turun trip, cuma footage tu hilang. 2 trip footage tu hilang kat dalam kamera, tak tahu kenapa. Jadi terpaksa format balik memory card. Jadi sekarang ni adalah trip yang baru lah selepas Raja Joran. Jadi sebelum tu kalau tengok ni tempat ketiga akan membawa trofi dan juga wang tunai sejumlah RM5,000 jatuh kepada pasukan Mendonia. Dengan markah terkumpul 335 markah. Orang kata orang Sekincang boleh bangga lah. Kami ada wakil. Tiga orang tegur-tegur ya. Juara Raja Joran akan membawa pulang trofi dan juga wang berjumlah RM20,000. Manakala naib juara akan membawa pulang trofi dan RM10,000. Dengan markah terkumpul sebanyak 485 markah, keputusan juara Raja Joran musim pertama jatuh kepada pasukan GSJ Kesima Johor. Raja Joran ni memberikan kita pengalaman yang orang kata pengalaman yang takkan dilupakan. Ilmu-ilmu yang dikongsi oleh adik-adik kita ni, adik-adik kita ni semuanya baik, tak pernah kedekut ilmu. Ini bermakna pasukan Abiang naib juara untuk Raja Joran musim pertama. Kami berpuas hati sebab kami dah berusaha sehabis yang baik lah. Bukan senang nak mengenai ni. Ini adalah realiti yang sebenar. Tipu ke, otak ke, nak kata kumpul tu kumpul juga. Tahniah diucapkan kepada kesemua peserta Raja Joran. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita berjumpa lagi. Saya Jo Aziz, bertemu kita di musim akan datang dalam Raja Joran. Itulah dia berkat berkat doa korang, Cik Tol telah menjadi juara Raja Joran musim pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dekat Raja Joran musim kedua. Hari ni macam biasa, Minari bawa member lama Cik Tol daripada Kampung Pasir. Alamak, kabus lah cermin. Daripada Kampung Pasir, ini orang kata apa, best friend lah. Dulu kita pernah bekerja satu tempat, dan hari ni trip dengan dia. Dia dah lama sebenarnya nak turun mancing, cuma tak ada masa je. Jadi hari ni kita turun bersama-sama, main Mountain Drift, area Belungkor. Moga ada strike untuk dia. Kita jumpa je lagi. Setting boat dulu. Setelah sekian lama kita deal mancing, rasa 5-6 tahun baru tahun ni dapat tu. Ini lah best friend Cik Tol dulu masa kita kerja-kerja kat KL dulu. Saudara-saudari kita panggil dulu. Dulu biasa main kolam je kan. Sekarang kita atas boat. Ya, waktu kita main kolam, kau tu baru nak belajar mancing. Saudara-saudari. Ya. Tak ada tahu Ada dalam tak lagi? Ada, cari belakang. Awak lepas kilar. Lepas kilar. Tengok cara ni. Jenap ah. Tengok sikit. Kerapu ah, mata hijau. Oh, main sangkut pula. Lepas kilar Lepas kilar. Baik. Ni tengok sikit. Jenap lah ni. Tengok gaya macam jenap. Kerapu baby Shima Baby Shima. Ni nak tu ke nak beli? Jangan. apa joran ni? Apa brand? Uish. Baik ni. Nasib baik nak terlepas. Tengok brand apa? Tak apa benda Zailang, benda tak nama. Nasib baik tak ada mesin. Kalau ada mesin, Jackpot. Lepas kilar. Kerapu. Lepas kilar. Lepas kilar.
Alhamdulillah. Apakah ikan? Oh, kerapu. Baby Shima. Ikan kerapu nak bayar. Sekarang jam 10.20. Kita berada dekat area-area Pengelih. Kalau aku punya bergegar kau tengok Oh, mesti. Masih lagi berganyut, air tengah pasang ni. Nobel Pro daripada Fizori. Ada ikan. Ya, bergigil tu atas tu. Memang sangkut ikan. Kerapu. Kerapu wah. Angkat sikit ikan. Bro, angkat sikit bro. Mata hijau lagi. Mantap bah. Okay, sekarang kita berada dekat depan Jetty Navy Pengelih. Kita sambung balik main drift. Sebab tadi kita main kat tambak, ikan tak nak makan. Mungkin sebab air keruh, ada kapal godak situ. Jadi kita main depan Pengelih. Harap ada jenap yang bantal-bantal jenap makan Cik Tol punya. Kita pergi laluan Jack Sparrow nak lalu. MD 8998 Magnum tu, MD Magnum. Mana yang tengok video ni boleh try lah, MD 8998. Sekarang pukul 12.50. Sunyi sepi terus. Pagi tadi ikan galak. Ni dah masuk masa kedua ni. Sunyi babe. Daripada atas turun. Seekor pun tak nak makan. Tak tahu sebab apa. Tapi kita tak putus asa. Kita akan cuba lagi. Oh, angin dah turun, hujan dah turun, helikopter. Dia makan main. Asal tak nak tekan. Alhamdulillah. Memang siap lah. Betul. Tak betul. Kap. Akhirnya berjaya juga menjinakkan barramundi. Aduh, dekat pula. Makan tu. Tapi tak, bukan cakap cara dia tarik. Aduh. Bukan nak cakap tu. Cakap tak macam tu lah. Macam mana? Teruskan lagi atau nak pergi drift? Boleh. Drift lah. Dia pun dah gerak tu semua. Jom lah, kita drift lah. Main karang-karang. Widuri menjaga cintaku. Dia anchor dia. Jangan tarik dulu tau. Kau pergi depan sikit kau tarik. Dia ke mana tali dia? Lembat. Lembat lagi. Dia dah keluar. Sauk sembah, sauk. Cakap.
Okay, naik. Alhamdulillah, akhirnya. Akhirnya angkat sikit ikan. Akhirnya jaya memujuk itu dia. Cantik lah tol. Cantik lah tol. Cakap lah. Cakap lah. Cakap lah tol kan. Jenap. Ui. Jenap. Ho ho. Ini dia. Dia makan lagi tu. Sut. Telan dah, tekan dah. Lagi. Tak nak tekan pun. Tu dia. Buat haluan ni. Patutlah. Tak ada, memang tak ada umpan dah. Kerapu pula. Ya. Hasil player-player kita player-player kita daripada Skudai Ni, my best friend. Hasil dia orang ni. Mantap. Sisik ada. Ikan apa dia? Lepas apa tadi tu? Lupa nama dia. Lepas kilar. Ikan lepas kilar. Ikan lepas kilar. Kawan tahu tak lepas kilar tu apa? Tak tahu? Kawan tengok kamus. Apa maksud lepas kilar? Tu player-player kita. Kita dah sampai Yeti sebab malam ni ada final bola balik awal. Ui, gaduh Lepas tu tak ada kan. Lepas tu kata memory full. Okey, sekarang ni kita nak closing dekat dalam kereta. Ni Moji pakai Satria nak closing, kita closing kat kereta je. Sebab kalau tak sempat tu Moji tengah balik. Jadi apa pun, terima kasih kepada sudi menonton. Yang dah rindu Cik Tol tu dah tengok video ni mesti dah hilang rindu kan. Tak apa, besok ada trip lagi, Cik Tol akan buat video. Dan teruskan bersama kami Geng Sembat Juara. Bukan Geng Sembat Johor, Geng Sembat Juara Okay. Jumpa next video.